Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima betul. Terima kasih kepada Simpang Renggam. Kalau kita merujuk titah Bahadur Yang Maha Mulia Tuanku semalam, unjuran pertumbuhan tempoh Januari sehingga September adalah 4.7%. Tapi alhamdulillah bila kita tinjau angka suku tahun keempat, iaitu pertumbuhannya sebanyak 5.7%. Maka angka terkini pada pagi ini saya ingin maklumkan bahawa pertumbuhan KDNK 2025 mencatat kadar 4.9%, iaitu mengatasi unjuran rasmi di antara 4 sehingga 4.8%. Bukan saja KDNK berkembang, tetapi prestasi ringgit adalah yang terbaik sejak 5 tahun, iaitu mencapai 4.05 ringgit ketimbang dolar Amerika Syarikat. Indeks bursa saham Bursa Malaysia mencecah 1,700 mata, tertinggi sejak 7 tahun yang lalu. Pengangguran pada November 2025 turun pada 2.9%, kadar terendah dalam tempoh 11 tahun. Ini alhamdulillah kerana kerjasama oleh Yang Berhormat menjamin kestabilan politik dan kesinambungan serta kejelasan dasar. Bersama dengan usaha gigih perkhidmatan awam dan juga peniaga dan pelabur.